Guys, kita lunch dulu dekat sini. Dekat restoran Syah pada Tempoyak. Ini menu yang aku dah order. Jadi cepat lah tak? Sama orang. Mana suri sama ya? Tak sama suri dengan mana sama saja. Boleh. Lain ada Mati. suri dengan sikit mana ada. Tempoyak. Jadi ini. Dulu masa kerja mak saya suka masak Ini ni. mak dengan kadang dia taruh So, keledek. kita jumpa makan semua. Jemput makan. Yang manis. Hey guys, welcome to Abaya Channels. Aku ada buat short video sekejap Kita orang lepas ada shooting, kita orang siap ketemu dulu lah. Ngangah aku sebab lebih makan lunch. So tak ramai orang lah kita orang makan. Ini nama dia Restoran Syah Patin Tempoyak Road. Itu panggil dia Road 119. Sini lah, kalau search lah kat sini. Kita dah pergi lah, Raja Patin ke apa semua dah try. Kita try kat sini pula. Tapi kita tengok tadi geng-geng ni Zul datang, kemudian lah kita sampai dulu. Tapi ngam-ngam lah, tak jauh sangat beza dia punya jarak. Kita sampai tadi kita pun nak order. So kau tengok dia punya vibe cantik sekali bang. Ada batan, ada ni. So dia dekat tengah sungai. Dekat tengah sungai kau boleh order lah. So maksud kat sini kau order dulu lah. Sini menu-menu yang dia ada Aku belanja dia punya menu kat sini. Menu-menu dia ada ni. Dia terbaik kan dia terbaik juga. Ini udang. Order kat sini lah. Kalau yang patin tu boleh order kat sana. Order kat sana patin. Yang ni ni yang dah tersedia lah. Kau makan kat sini, kau makan. Kau bayar kat sana. Karena bayar terus lah. Bayar kemudian makan dulu. So kau tengok dia punya setaran dia sini tau. Luas lah. Ni ada angin dia straight masuk kat sini. Terus ke sana. Ini ada 40 ini geng aku lah. Kita dua grup lah. Grup Zul dengan grup aku datang kemudian lah. Mungkin ada mezah tempat lain. So sana dia tengok. Pandai tengok. Tak heboh lah, nampaknya tak heboh. So kita ni makan pada Zul pun dah siap makan. Aku tak boleh ambil makanan dia orang lah. Diorang dah ambil makan dengan Zul kan. So first time ke second time datang? Second time Kan okey kan? Okey. Mantap. Ini member recommend mesti sedap je lah. Padunya lah. So semua dah makan. Si Azmi pun dah makan. Ni pun kipas ni kau dah ambil kat sini. Makan nak ambil kat sini ada kipas. Pasal ni pun ada kipas. Ke dalam tak ada kipas. Tengok. Habis dia chain Alhamdulillah sedap terbaik. Recommend tu kita dah makan. Restoran Syah Patin Tempoyak. Moh lah kita. Moh. Balu. So aku ni pun dah makan di chain sana. Orang ni pun ni dah pun makan. Tahu bila yang kalau tengok tulang ni kau tahu sedap. Tulang tu mengasihkan result dia. Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa?